pun Dewan Ulama di tiap kawasan, kita ada 168 kawasan ni kan, lebih kita tak ingat. Itu semua kawasan parlimen lah, kecuali Sabah Sarawak, maksud tak cukup lagi. Kalau saya silap 166 kawasan ni, Dewan Ulama sudah pergi ke kawasan-kawasan ni hantar wakilnya. Kerana sebelum muktamar ke 2016 tu, Dewan Ulama ni almost 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan ada himpunan. Besar-besaran. Mengejutkan. Saya kata, mana Dewan Ulama dapat duit ni? Himpunan sampai ribu-ribu. Dalam himpunan inilah dia orang panggil dari tiap kawasan. Jadi balik ke kawasan, orang pastikan muktamar akan datang ni, pastikan yang mewakili kawasan mestilah yang mendukung ulama. Tapi yang kita sangat kecewa apabila sampai pengundian tu semua pakai cair. Artinya you by hook or by crook, you nak sokong ulama, you boleh. Kalau kena gaya mungkin ustaz boleh menang. Saya kata saya bukanlah nak menang. Niat saya cuma nak apa dia? Nak kata orang tu macam buat kata orang panggil wake up call. Supaya orang haji-haji ni tahu, oh, aku ni ada juga orang yang nak membetulkan aku. Kita sebagai macam tu lah. Ibaratnya untuk bagi dia punya minda tu terkejut sikit lah. Itu tujuannya. Saya dianggap berani mencabar Haji Habibie Awang yang ketika dah 12 tahun jadi Presiden Parti Islam Malaysia. Dan untuk mudah memburukkanlah kalau saya kata gitu imej saya ni, maka saya dianggap saya ni wakil DAP. Sebab itu Haji Hadi pernah mengeluarkan kenyataan lagi 2-3 hari sebelum muktamar tu. Dia kata perwakilan boleh memilih calon-calon antara calon-calon DAP dengan calon-calon yang menyokong ulama parti lah kan. Walaupun tak sebut nama, bila dia kata calon-calon DAP ni, nombor satu saya lah sebab saya lawan dia. Dia kata saya ni calon DAP lah. Saya counter. Saya kata kalau sekiranya saya dan lain-lain tu, kalau sekiranya ada calon DAP di dalam muktamar PAS Kuningan ni, memang wajar sangatlah Haji Hadi digantikan kerana begitu lemah dia sehingga orang DAP boleh masuk dalam PAS untuk mengambil alih pimpinan PAS. Basically atau fundamentally, those yang meninggalkan parti ni, mereka ni keluar daripada jamaah Islam. Jamaah Islam ni makna kumpulan Islam lah. Jamaah Islam. Darah mereka halal. Macam kata kita cold bloodedly lah. You boleh kena hukum bunuh lah bila you langgar ni. Itu Haji Hadi ungkapkan tu. Tapi dia tak berani ulang. Dia tidak ulang banyak kali. Dia cuma suruh balik je. Namun apa yang dia cakap tu turun ke bawah. Semua tersebar. Sebab itu tersebar di kalangan pimpinan di peringkat pucuk pimpinan PAS negeri-negeri kawasan-kawasan ni, orang yang keluar dari PAS ni darah dia halal. Nampak? Darah halal mean you boleh dihukum bunuh. Maka saya pun satu malam tu bila dah nama saya ni tadi, itu masa mula jadi calon. Masa saya dah rasmi jadi calon ni, ada orang PAS sudah hantar. Dia kata dia tak kira siapa, tapi umumnya siapa yang meninggalkan ni pasal tidak lagi menyokong perjuangan PAS. Dan saya ni banyak kelas-kelas mengajar di masjid-masjid Islam ni. Bila saya challenge saja Haji Hadi ni, belum lagi muktamar, saya dah gugurkan di masjid.